Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Pertemuan hidup mati, pertemuan yang cukup ditunggu-tunggu oleh seluruh penyokong Harimau Melaya Malaysia versus Vietnam pada 10 Jun ni. Jadi bagi aku pertemuan ni memang cukup penting lah. Sebab apa? Misi kita untuk layak ke saingan Piala Asia, dan harus diingat hanya satu pasukan saja yang boleh layak daripada setiap kumpulan. Jadi nak tak nak, bagi aku pertemuan ni memang wajib kita menang, memang wajib kita dapatkan 3 mata. Sebab apa? Kalau seri ataupun kalah, memang mungkin akan memberi sedikit kesukaran lah untuk kita layak. Sebab apa? Kita kena gunakan advantage kita main kat home ni lah. Jadi dengan persiapan yang cukup rapi, pemain-pemain telah berlatih hampir 3 minggu. Dengan kita adakan 2 perlawanan persahabatan dengan pasukan Cape Verde, dengan pasukan yang cukup kuat. Dengan adanya kedatangan pemain-pemain kacukan yang baru kelas A, world class, boleh nampak persiapan skuad Harimau Melaya kali ini memang cukup rapi, memang cukup teratur. Boleh nampak kesungguhan daripada kamp Harimau Melaya untuk kita menang perlawanan bertemu dengan pasukan Vietnam nantilah. Jadi kalau kita tengok kekuatan pasukan Vietnam, sekarang mereka berada di ranking ke-109 dunia. Ranking terbaik mereka adalah pada 84 pada tahun 1998 dan terburuk adalah 172 pada tahun 2006. Dan untuk pasukan Vietnam ni, mereka pernah layak sebanyak 5 kali ke saingan Piala Asia, termasuk 2 kali menggunakan nama South Vietnam pada tahun 1956 dan juga 1960. Dan pencapaian terbaik mereka adalah layak sehingga ke suku akhir sebanyak 2 kali lah. Jadi kalau kita tengok head to head pertemuan kita dengan pasukan Vietnam ni, memang cukup sedih, memang cukup perit lah. Apabila kita hanya menang 5 kali, seri 3 kali dan tewas banyak 15 kali. Dan untuk pengetahuan korang, untuk 5 perlawanan terakhir pertemuan kita bertemu dengan pasukan Vietnam, semuanya berakhir dengan kita tewas kepada pasukan Vietnam lah, mat. Jadi memang cukup badi lah kita bertemu dengan pasukan Vietnam ni. Kali terakhir kita menang bertemu dengan pasukan Vietnam ni adalah pada tahun 2014. Ketika itu saingan Piala AFF, kita menang 4-2. Kau bayangkan hampir 11 tahun kita tak pernah menang langsung bertemu dengan pasukan Vietnam. Jadi kita ada misi besar pada 10 Jun ni. Selain 3 mata, kita nak tamatkan badi 11 tahun tanpa kemenangan bertemu dengan pasukan Vietnam lah. Tapi harus diingat, ketika kita tewas dulu banyak-banyak dulu, Vietnam ketika itu di era zaman kepimpinan Pak Ang Seo, yang mana kita tahu Pak Ang Seo ni adalah seorang jurulatih yang begitu bijak, yang begitu mastermind. Tapi sekarang Vietnam dah kat tangan jurulatih baru, dan juga Malaysia juga kat jurulatih baru. Jadi insyaAllah aku rasa kalau pemain-pemain bermain bersungguh-sungguh, insyaAllah kita boleh tamatkan kemarau 11 tahun tanpa kemenangan tersebut bertemu dengan pasukan Vietnam ni lah. Jadi ketika ini pasukan Vietnam dilatih oleh jurulatih daripada Korea Selatan, iaitu Kim Sak-sik. Dan kalau kita tengok persentage kemenangan beliau dengan pasukan Vietnam memang cukup baiklah. Daripada 15 perlawanan, Kim Sak-sik berjaya membantu pasukan Vietnam menang sebanyak 10 kali dengan peratusan 66.67. Dan juga beliau juga berjaya membantu pasukan Vietnam juara saingan Piala AFF pada tahun lepas lah. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir pasukan Vietnam ni, boleh nampak mereka memang cukup on form lah. Apabila menang ke semua 5 perlawanan tersebut, menang dengan pasukan Kemboja, lost Thailand sebanyak 2 kali, dan juga pasukan Singapura. Dan untuk pengetahuan korang, last kekalahan pasukan Vietnam ni adalah pada September 2024. Tapi harus diingatlah, sepanjang perlawanan ni mereka hanya lawan tim-tim ASEAN saja. Tak ada lagi lah mereka ni lawan tim-tim luar daripada ASEAN. Lawan pun hanya kelab-kelab daripada Korea Selatan friendly lah. Jadi nak ukur kekuatan pasukan Vietnam ni pun tak boleh sangatlah, sebab kita tahulah Vietnam ni dalam ASEAN memang mereka jago lah, mat. Jadi untuk pasukan Vietnam, nampaknya mereka membawa 23 pemain terbaik mereka lah untuk bertemu dengan pasukan Malaysia dengan average umur 26.95. Dan kesemua 23 pemain pasukan Vietnam ni bermain dalam Liga Vietnam lah. Tiada pemain yang bermain di Liga luar daripada Vietnam. Jadi kalau kita tengok untuk skuad Vietnam kali ni, boleh nampak tiada lagi lah kelibat pemain naturalisasi mereka yang cukup berbisa, iaitu Rafelson yang masih lagi alami kecederaan ACL lah. Mungkin ia boleh sedikit melegakan lah untuk skuad kamp Harimau Melaya. Tapi apa yang lebih menarik, untuk pertama kalinya skuad Vietnam telah memanggil pemain kacukan mereka, iaitu pemain kacukan Perancis Vietnam, iaitu Jason Pendant ke dalam skuad ni. Boleh katakan Jason Pendant ni pemain yang cukup baik jugalah, mat. Jadi untuk 3 pemain tumpuan pasukan Vietnam ni, yang pertama adalah Nguyen Tay Leh, penyerang berbisa mereka yang telah meledak 25 gol untuk pasukan Vietnam. Jadi memang defender kita memang kena kawal beliau lah. Tapi jangan risau, kita ada Facundo Garces yang boleh jaga beliau nanti. Yang kedua adalah pemain kacukan Perancis Vietnam mereka, iaitu Jason Pendant yang bermain di posisi pertahanan kiri. Sudah tentu beliau akan diberi tugas untuk kawal Arif Aiman nantilah. Jadi Arif Aiman kena bijak untuk lepas beliau. Dan yang ketiga adalah siapa lagi kalau bukan pemain tengah mereka yang cukup kreatif, cukup bijak mengawal bahagian tengah, iaitu Nguyen Quang Hai.
Jadi untuk pertemuan nanti sudah tentulah pasukan Vietnam ni bakal bermain dengan corak permainan yang cukup pantas. Sebab apa? Mereka ada pemain-pemain yang cukup laju, counter attack mereka pun cukup laju. Dan paling aku bencilah kalau lawan Vietnam ni sudah tentu mereka ni akan main kasar lah, akan lakukan provokasi lah untuk pemain-pemain Harimau Melaya. Dan apa yang aku harapkan, player kita tak cepat mental lawan player-player Vietnam ni. Kalau mereka main kasar, kita hantar Facundo Garces je. Kau tengoklah besar langit mana nak lawan kalau main kasar ni, Mat. Jadi seruan untuk seluruh penyokong Harimau Melaya, ayo kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Kita target 80k, insya-Allah aku cukup yakin kita boleh dapatkan angka ni. Kita tunjukkan kepada semua pemain warisan dan seluruh player-player Harimau Melaya yang kita merupakan penyokong terbaik kat dunia ni, Mat. Kau bayangkan 80k full off. Memang gempak gebita. Memang aku rasa Vietnam akan cukup cuak lah lawan kita. Jadi ayo kita beli ramai-ramai, beli tiket, kita penuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Jadi macam mana korang rasa, target korang, ramalan korang Malaysia bertemu dengan pasukan Vietnam ni? Korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi untuk pemain-pemain Harimau Melaya, all the best. Semoga kita mampu raih 3 mata penuh lah. Amin, insya-Allah. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan, Assalamualaikum.